Aku puasa bukan tak kritikal lagi pun. Kritikal? Gemuk pun tak ada. Gemuk mana? Umur 23. Cuba korang teka, Sophie nak shopping hari ni, Sophie bawa siapa? Sophie bawa jeng. Tak payah teka-teka lah, orang dah bosan. Sekarang ni nak pergi mana ni? So sekarang ni aku nak ajak kau teman aku shopping. Tapi dekat Watson. Bestnya. Jom. Cerita dia Syami, aku punya produk suplemen dengan vitamin aku ni. Aku laju sangat. Dah habis. Oh, dah sampai. Inilah Syami, aku nak bawa. Ini aku nak top up produk aku tu. Kau tahu tak sebab apa aku bawa kau, teman aku beli produk aku ni? Sebab produk Kitsu ni, dia bagus untuk kau. Function dia macam ramai orang tahu. Sesuai untuk kulit kau. Untuk nak mencerahkan kulit kau yang... Gelap. Tak. Sophie tak cakap, okey? Collagen ni dia sesuai untuk kegunaan rambut, untuk kegunaan muka, kulit, masalah kulit kau ni. Lepas tu, masalah kau yang paling teruk dalam hidup kau, masalah pembuangan. Yang ni? Ni lah. Boleh settlekan masalah aku? Ya. Yang semua benda-benda yang tak lawas semua tu boleh? Ya. Lepas tu, sesuai untuk orang yang nak kurus macam kau. Untuk kurangkan selera makan. So sekarang ni, empat-empat produk ni kan bagus untuk kita, relate untuk kita, betul tak? Betul. Tapi produk ni kau yang bayar lah. That's why function aku bawa kau datang kat sini. Masalahnya... Murah je macam ni. Kau belanja Kau yang nak, kau bawa aku semua. Jom bayar. Puasa bukan tak kritikal lagi pun. Kritikal. Gemuk pun tak ada. Gemuk mana? Umur 23 pun ada puasa.